Kau pernah tak tengah jalan dengan member borak-borak, gelak-gelak, tiba-tiba korang perasan ada benda tak kena dengan member korang tu? Amir waktu tu nampak Yazid ada depan mata dia. Yazid tengah senyum, baju dia bersih, wangi, macam baru lepas mandi, siap dengan bedak lagi. Dia siap ajak Amir lalu ikut jalan pintas, lalu ikut semak. Tapi masalahnya, Yazid yang sebenar, yang member kamcing Amir dari kecil tu, sebenarnya tengah tercungak-cungak, bau masam peluh, basah kuyup dekat belakang barisan. Kalau dua-dua nampak sama sebiji, mana satu kawan, mana satu lawan yang cuba nak sakau kau? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Abos Shadow Story. Malam ni kita sambung part 2 untuk kisah misteri kem perkemahan tahun 2003 yang ahli kumpulan ke-8 tu. Bagi korang yang baru sampai channel ni atau terlepas bas, aku sarankan sangat-sangat pause video ni kejap, pergi lain dulu part 1 sebab cerita ni bersambung rapat. Dalam episod lepas, kita dah mula dengan kes pinggan kotor yang terlebih dan bunyi kawat kaki misteri yang bau bangkai tengah malam buta. Tapi malam ni, gangguan tu dah another level lah, dah naik level lain. Dia bukan setakat bunyi-bunyi je. Gangguan tu dah mula ambil rupa manusia. Benda tu dah mula belajar jadi kita. Kalau korang dah sedia nak tahu apa nasib Amir dan Yazid, pastikan korang dah subscribe, tekan like dan tekan sekali bell notification tu. Okey, jom kita masuk balik ke dalam hutan. Okey, kita sambung balik cerita pagi hari kedua tu. So, lepas je diorang jumpa kesan tapak kaki askar yang berlumpur hitam keliling kemah tu, Cikgu Razak terus buat keputusan mengejut. Dia tak nak bagi pelajar banyak masa untuk layan perasaan takut tu lah. Terus dia arahkan semua bersiap untuk aktiviti jangka trekking waktu tu. Alasan Cikgu Razak waktu tu simple je. Dia nak penatkan budak-budak ni. Logik dia, kalau padan dah penat barai, malam nanti confirm semua tidur mati. Tak ada siapa pun yang akan terjaga dengan bunyi-bunyi pelik-pelik lah, kononnya lah kan. Ambil cerita, pagi tu suasana hutan tu lain macam sikit. Rasa lembab semacam. Korang bayangkan pukul 9 pagi. Tapi cahaya matahari tak tembus sangat sebab pokok getah dengan pokok hutan tu memang rimbun gila. Bau dia tu bau tanah basah campur bau daun reput. Memang syahdu. Masa trekking mula, diorang ikut laluan berbukit. Amir waktu tu duduk dalam barisan tengah-tengah. Trek tu boleh tahan mencabar lah. Licin sebab embun pagi kan. Kiri kanan pula penuh dengan akar kayu yang menjala macam ular. Lepas dalam 30 minit mendaki tu, semua orang dah barai teruk lah. Nafas dah bunyi macam kebau waktu tu. Baju semua dah basah lencur dengan peluh. Biasalah kan masuk hutan Malaysia, peluh dia tak payah cakap lah, melekit satu badan. Tengah jalan tu, tali kasut Amir terbuka pula. So dia berhentilah tepi sekejap, cangkul nak ikat tali kasut tu. Barisan terus jalan waktu tu. Amir nampak pian lalu sekejap, lepas tu Bob lalu. Muka masing-masing dah memang merah padam lah, tak larat lah, nak borak dah. Tiba-tiba tengah Amir tunduk tu, dia nampak Yazid lalu potong dia dari sebelah kiri. Yazid waktu tu jalan laju, potong Amir dengan selamba je. Dia pakai baju sukan sekolah yang sama, seluar track suit biru gelap. Dan waktu tu dia pakai topi merah, topi Liverpool kegemaran dia tu lah. Tapi masa Yazid lalu tu, Amir perasan satu benda yang macam janggal bagi dia. Benda ni micro detail yang mata kita nampak, tapi otak kita lambat sikit nak proses. Cuba korang bayangkan diorang dah trekking 30 minit tau. Semua orang baju memang dah basah lencur dah sebab yelah berpeluh-peluh kan, kasut penuh dengan selut. Tapi Yazid yang potong Amir ni, baju belakang dia kering kontang, bersih gila, macam baju bau keluar daripada almari. Siap nampak garisan lipatan striker je. Iron tu lah. Kasut sekolah dia putih melepak, tak ada secalik lumpur pun. Dan topi merah dia selalunya Yazid pakai sengit sikit ke kiri.
Itu memang trademark dia. Tapi kali ni topi tu macam tegak dan macam kemas. Amir pelik lah kan. Dia tegur lah Yazid ni secara spontan. Yazid, laju kau. Bersih je baju. Kau tebang ke apa? Yazid yang dekat depan tu, dia berhenti tiba-tiba. Dia toleh sikit. Dia senyum je. Tapi senyuman dia tu, Amir cakap senyuman dia tak sampai ke mata. Bibir dia senyum tapi mata dia kaku. Kau faham tak? Bibir dia senyum tapi mata dia macam tak ada reaction. Melilau tak tentu arah. Dia tak cakap sepatah pun. Dia cuma angkat tangan, tunjuk jari telunjuk dia ke arah satu lorong kecil yang gelap dekat sebelah kiri trek. Lorong tu nampak macam jalan tikus penuh dengan semak samun. Macam dia ajak Amir ikut jalan pintas lah kiranya. Dalam hati Amir masa tu dia terfikir, Yazid ni dah kenapa bisu? Selalunya dialah yang paling bising membebel kalau penat. Tapi entah kenapa, waktu tu kaki Amir macam automatik nak ikut. Amir dah berdiri, dah melangkah setapak nak masuk ke arah semak tu. Tiba-tiba, "Oi Meh, kau nak terjun gaung ke gila?" Amir tersentak sampai hampir tergelincir jatuh. Dia toleh belakang. Rupa-rupanya tu Yazid. Kau boleh brain tak? Tiba-tiba Yazid tu ada dekat belakang dia. Dia tegur Amir. Yazid yang sebenarnya tengah berdiri dekat belakang dia. Keadaan dia ini baru real. Muka dia merah padam, peluh menitik-nitik dekat hidung. Nafas dia memang tercungak-cungak macam nak putus nyawa. Baju dia basah, melekat dekat badan. Kasut dia penuh dengan selut kuning. Tapi dia sengit ke kiri. Macam biasa, trademark dia. Amir terus pucat lesi lah. Jantung dia macam berhenti sekejap. Dia toleh balik ke depan. Lorong kecil tadi kosong. Yazid yang baju kering dan senyuman pelik tadi dah hilang lesap. Tak ada bunyi tapak kaki lari. Tak ada bunyi semak bergoyang. Amir tanya Yazid dengan suara menggigil-gigil waktu tu. "Zid, kau bau sampai ke?" Yazid lap peluh dia kat dahi guna lengan baju. "Yelah, aku sakit perut tadi, tertinggal sikit kat belakang Cikgu Razak. Kau tu yang tiba-tiba nak melencong masuk semak kenapa? Tu gaung lah. Asal muka kau pucat ni?" Masa tu Amir perasan Cikgu Razak yang ada kat belakang Yazid pandang tepat kat arah Amir. Cikgu Razak tak cakap apa-apa. Muka cikgu waktu tu dia kata memang serius gila. Dia cuma geleng kepala je perlahan. Mata dia macam bagi amaran dekat dia orang. "Aku pun nampak tadi, tapi jangan tegur. Lebih kurang macam tu lah." Rupa-rupanya benda tu dah mula main kasar. Dia dah tak main sorok-sorok dah. Dia dah berani menyerupai dia orang depan-depan dia orang. Petang tu, cuaca yang panas terik tu tiba-tiba berubah sekelip mata. Korang tahulah kan hujan dekat hutan ni macam mana. Dia tak ada intro. Tiba-tiba je langit jadi hitam pekat, gelap macam dah maghrib. Walaupun waktu tu baru pukul 5 petang. Aku perasan dah dari tadi aku sebut waktu tu kan. Tapi memanglah waktu tu. Kita mulakan. Okey. Angin bertiup kencang waktu tu. Digoyangkan pokok besar sampai bunyi berciuk-ciuk bunyi pokok tu. Hujan turun dengan lebat gila. Tiba-tiba je dengan waktu daripada panas tu, tiba-tiba jadi lebat gila hujan. Hujan yang jenis jarum tu kata Amir. Yang sakit kalau kena kulit tu memang pedih. Semua aktiviti waktu tu memang lagi waktu tu. Tak apa. Kita teruskan Hujan turun dengan lebat gila. Hujan jenis jarum tu memang kalau kena kulit memang sakit lah. Semua aktiviti tu memang batal serta-merta. Cikgu Razak arahkan semua pelajar lari masuk berkurung dalam dewan makan. Dewan tu dewan terbuka. Cuma ada bumbung zinc dan tiang kayu. Masa tu suasana memang kelam kabut habis lah. Angin kuat bawa tempias hujan tu masuk ke tengah dewan. Jadi semua pelajar sibuk lah. Tolak meja, tarik kursi, alihkan beg masing-masing ke bahagian tengah dewan. Dia tindih-tindih beg supaya tak basah lah. Dalam kalut-kalut tu dalam 10 ke 15 minit macam tu lah. Dia memang tak perasan sangat apa yang jadi dekat sekeliling dia orang.
suasana memang bising gila dengan bunyi hujan menimpa atap zinc. Atap zinc kan kalau macam hujan, dia punya ta memang bising lah. Kalau nak bercakap memang kena menjerit-jerit sikit. Bila keadaan dah reda sikit, semua orang duduk bersila dekat atas lantai. Amir pun raba-raba lah dekat sebelah dia. Ingat nak cari beg galas dia lah, nak ambil tuala kering, nak lap sikit muka dia. Tapi bila dia raba, korang tahu, lantai tu kosong, beg tu dah tak ada. Mana pula beg aku ni? Amir cakap sorang-sorang. Dia selak beg kawan-kawan lain. Dia cari bawah meja, cari celah kursi, tak ada juga. Dia tanya Yazid, "Zid, kau nampak beg aku tak? Beg colour hitam tadi." Yazid masa tu tengah gigil-gigil lah, sebab sejuk lah kan. Dia geleng kepala dia. "Entah, tadi kau letak dekat situ kan?" Yazid pun masa tu raba-raba poket seluar dia. Tiba-tiba muka Yazid berubah. Botol air aku pun tak ada lah. Lighter aku, rokok aku yang aku sorok, semua hilang tu. Masa dia orang tengah bingung-bingung tu, Abang Mat, fasilitator dia orang lah, lalu sebelah dia orang. Muka Abang Mat nampak macam pening-pening sikit. Abang Mat tanya, Korang ni Tadi aku nampak korang main hujan dekat tepi sungai masa hujan baru turun tadi. Aku panggil korang buat pekak je. Kau letak beg dekat sana ke?" Amir dengan Yazid waktu tu berpandangan lah sama sendiri. Bulu roma dia orang memang meremah habis lah. "Bang, kita orang dari tadi dekat sini bang, tolak meja sama-sama dengan abang tadi, tak gerak pun." Abang Mat waktu tu dia garuk kepala yang memang tak gatal. Habis tu, siapa yang aku nampak tadi? Tiba-tiba cahaya kilat tu menerangi kawasan hutan sekejap. Dan dalam cahaya yang sekejap tu, mata Amir terpandang ke arah seberang sungai, ke arah kawasan larangan yang ada kemah hijau misteri yang aku cerita semalam. Sorry, bukan yang aku cerita semalam. Yang semalam dia orang tu lah, yang aku cerita dalam video sebelum ni. Korang kena tengok video tu. Jantung Amir waktu tu rasa macam nak gugur. "Zid, kau tengok sana." Suara Amir dah tak berapa nak keluar dah waktu tu. Dalam sama-sama hujan lebat tu, korang tahu, diorang nampak pintu kemah hijau yang hijau askar misteri tu dah terbuka luas. Dan dekat depan kemah tu nampak macam ada longgokan barang. Diorang nampak beg sekolah Amir, botol air Yazid, kasut-kasut sekolah kawan-kawan lain. Semuanya disusun rapi dalam bentuk bulatan, macam ada orang tengah buat ritual atau camping olok-olok gitu. Amir ajak Yazid, "Jom Zid, ambil tu beg aku, ada isi, ada duit belanja dalam tu." Yazid waktu tu mula-mulanya dia memang takut lah, sebab barang peribadi dia pun ada kat situ. Tapi dia setuju je lah. Diorang berdua pun curi-curi keluar daripada dewan, lari tengah hujan lebat tu sampai dekat tebing sungai. Tapi bila diorang sampai dekat tebing, langkah diorang mati. Air sungai tu deras gila. Warna dia dah jadi macam air teh tarik yang pekat tu, berbuih-buih, macam kepala air lah waktu tu tengah turun. Memang mustahil lah nak lintas. Kalau turun juga confirm hanyut lah, jumpa mayat dekat muara esok pagi. Diorang cuma mampu berdiri je kat tebing sebelah diorang tu lah. Tengok barang diorang dekat seberang sana, jarak dalam 10 ke 15 meter je. Tapi rasa macam jauh gila lah. Masa kilat memancar sekali lagi tu, Amir nampak satu benda yang buat dia rasa macam nak terkencing. Dekat beg-beg yang tersusun dekat seberang tu, tanah dia nampak macam bergerak-gerak. Tanah lumpur depan kemah hijau tu macam hidup. Kau faham tak? Tanah tu macam bergerak-gerak, macam seolah-olah tanah tu hidup. Amir nampak ada benda tengah merangkak keluar daripada dalam tanah. Mula-mula nampak tangan, lepas tu nampak kepala. Benda tu keluar daripada bawah tanah, betul-betul dari bawah kemah hijau tu. Dan benda tu pelan-pelan bangun berdiri. Benda tu bukan seorang, ramai. Dalam sama-sama hujan tu Amir nampak lebih kurang 7 ataupun 8 kelibat hitam berdiri dekat seberang sungai sana lah, mengelilingi beg dia orang. Dan tiba-tiba kelibat-kelibat tu pusing serentak ke arah Amir dan Yazid dekat
tebing sungai tu. Diorang dah mula melangkah masuk ke dalam sungai. Benda tu lah, kau faham tak? Diorang, benda tu, entiti gelap tu, tiba-tiba dia mula melangkah masuk ke dalam sungai. Dan yang paling tak masuk akal, diorang tak hanyut. Diorang berjalan dengan tenang je pijak atas batu-batu licin dan batang balak yang timbul sikit dari air deras tu. Langkah diorang memang kemas, laju dan serentak. Macam diorang dah hafal jalan tu, atau macam graviti tak wujud pun untuk diorang. Amir tarik baju Yazid sampai koyak sikit. Lagi Zid, diorang nak datang sini. Apa lagi, diorang memang mencicik lah lari balik ke dewan makan, tak toleh belakang lah. Bila sampai je dekat bibir dewan, keadaan dekat situ dah berubah jadi macam neraka dunia. Histeria dah mula merebak. Lampu Kalimantan dewan waktu tu dia berkelip-kelip sikit. Pelajar-pelajar yang tadi duduk diam sekarang tengah menjerit terlolong. Ada yang merangkak bawah meja sambil cakar tanah. Ada yang tengah hantuk kepala dekat tiang kayu dewan sampai berdarah sikit dahi. Tapi mulut dia orang senyum. Amin nampak Cikgu Razak tengah berdiri dekat tengah-tengah kekalutan tu. Cikgu Razak tengah basah lencur dengan peluh jantar waktu tu. Tangan kanan dia pegang segenggam garam kasar. Cikgu Razak baling garam tu ke setiap penjuru dewan, ke arah hutan yang gelap gelita tu. Mulut dia jerit lah, "Keluar, jangan kacau anak murid aku." Tapi ini yang buat Cikgu Razak terduduk putus asa. Bila garam tu kena lantai dewan yang lembap tu, garam tu tak jadi apa-apa. Tak ada letupan ke, tak ada api, memang tak ada. Dia cuma cair macam tu je, jadi air biasa. Cikgu Razak pandang tapak tangan dia. Air mata dia mengalir. Dia cakap dekat Abang Mat yang tengah cuba pegang pelajar histeria tu, "Tak jadi Mat, perjanjian tempat ni dah tamat. Garam aku dah tawar. Diorang tak takut masin dah." Rupa-rupanya pagar pendinding yang Cikgu Razak buat tu dah tak laku. Kontrak guide tempat tu dah tamat tempoh, atau mungkin dah dilanggar sebab ada pelajar yang terbuka pintu tadi. Masa tu Amir pandang ke arah pinggir dewan. Barisan benda yang menyeberang sungai tadi tu, yang diorang nampak tadi tu, dah sampai. Diorang berdiri tegak je dalam hujan, betul-betul dekat garisan cahaya lampu dewan. Diorang tak masuk lagi waktu tu. Diorang cuma berdiri je memerhati. Bila Amir perhati muka diorang, lutut Amir rasa macam dah lembik, rasa macam nak pitam. Itu bukan hantu muka buruk, itu bukan jembalang yang mata merah tu. Bila Amir tengok betul-betul muka benda tu, Allahu Akbar, tu muka kawan-kawan diorang sendiri. Ada Man yang tengah berjalan senyum sinis dekat luar, padahal Man yang sebenar tengah sawan berbuih mulut dekat dalam dewan tu. Ada Pian yang berdiri tegak je dekat luar, padahal Pian yang sebenar tengah menangis dekat bucu dewan tu. Diorang ni macam pengganti yang tunggu masa nak ambil alih badan diorang. Dan dekat hujung barisan tu, Jatuh Amir berhenti berdeguk. Dia nampak diri dia sendiri. Memang gila lah, dia nampak diri dia sendiri. Amir palsu tu tengah pakai baju yang sama, basah yang sama. Dia tengah pandang tepat ke arah mata Amir yang sebenar. Tapi ada satu benda yang buat Amir pasti tu bukan manusia. Bila Amir pandang bawah kaki dia, Amir palsu tu tak ada bayang-bayang. Walaupun dia berdiri betul-betul bawah cahaya lampu dekat dewan yang terang benderang tu, yang berkelip-kelip sikit tadi tu. Tapi lantai bawah dekat kaki dia tu bersih, tak ada bayang-bayang, tak ada apa-apa pun. Amir palsu tu dia senyum je. Dia pelan-pelan akak jadi tunjuk dekat dia, tunjuk dekat bibir yang pucat tu. Dia buat shh, seolah-olah nak bagi tahu, senyap, biar aku ambil alih tempat kau. Kau rehatlah kat sini selamanya. Keadaan dah jadi tak terkawal waktu tu. Garam dah tawar, pagar dah pecah, dan sekarang kembar jahat dia orang tengah tunggu masa dekat pintu dewan untuk masuk ambil tempat. Persoalannya sekarang, kalau Amir nampak diri dia sendiri dekat luar sana, adakah Amir yang tengah bercerita dekat aku ni adalah Amir yang sebenar? Atau Amir yang dah bertukar malam tu?
kita akan sambung balik dalam part 3 bahagian terakhir kisah ni. Macam mana diorang nak lawan diri sendiri bila rupa diorang sama, suara sama, dan siapa sebenarnya ahli kumpulan ke-8 ni. Cerita Amir ni memang gila guys. Aku akan sambung cerita ni pada next video yang akan datang. Jangan lupa tekan subscribe sebab korang takkan nak terlepas ending cerita kisah ni lah. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.